Okey, kali ni saya nak tunjukkan cara login ke website tonwa.net. Okey, kepada siapa yang tak tahu lagi macam mana nak update akaun bank kan. Sebab dalam tonwa.net ni kita boleh tengok insentif, kita boleh tengok downline semua kan. Kita boleh update akaun bank. Okey, yang pertama sekali adalah pergi ke Google, lepas tu search www.tonwa.net macam ni. Okey, seperti yang ada dekat skrin ni kan. Lepas tu pergi ke titik 3 yang sebelah kanan hujung atas ni. Tekan sini, lepas tu pergi kiri sikit. Lepas tu tekan login. Okey, dah masukkan nombor IC. Okey, dah masukkan nombor IC, lepas tu tekan login. Okey, akan keluar macam ni. Dan password sementara adalah 1234. Lepas tu tekan login. Okey, selepas tekan masuk ataupun selepas kita masukkan password sementara kan 1234, kita kena masukkan password sementara. Minimum 6 karakter ataupun 123456 kan. Untuk kali pertama ni saya try 123456. Okey, kalau tuan-tuan nak buat 6578 semua tu kan boleh. Tak ada masalah nak buat, tapi password ni kena 6 ke atas. Ini contoh lah kan. Saya buat 123456. Lepas tu tekan submit. Keluar macam ni. Kita skip saja. Ataupun nak continue pun boleh. Tak ada masalah. Kalau continue, dia kena isi semua tu lah. Account bank semua tu. Lepas tu kalau keluar macam ni, tekan close. Sebab ini hanyalah information. Ni tekan confirm. Tekan close. Seperti yang saya cakap tadi kan. Yang pertama dalam website ni, ini registration, ini insentif. Kita boleh semak insentif. Okey, setiap bulan commission. Kita ada commission top up, kita ada commission penajaan kan. Dan commission penajaan, commission top up ni kita boleh tengok dekat insentif ni. Subscriber ni ahli yang kita dah daftar. Level 1, level 2, level 3 kita boleh tengok dalam subscriber. Okey, kalau RM60 subscription ni, kita boleh langgan. Langgan auto top up. Okey, subscriber care ni profile kita. Ini subscriber care yang ni. Ini IDP kita TWE 1537839. Kalau awak nak daftar orang, letak IDP sendiri. Kalau letak IDP saya, daftar bawah saya lah. Ini account bank. Kalau nak update account bank, buat dekat sini. Okey, tekan update kali pertama kan. Saya terangkan atas ni dulu. Beneficiary adalah pewaris. Okey, pewaris. Kalau saya letak ayah saya kan. Kalau macam awak nak letak anak boleh, nak letak isteri pun boleh, tak ada masalah. Kalau saya letak ayah kan. Okey, solution ni Mr. Lepas tu nama. Okey. Lepas tu last name ni Ben. Kalau macam saya, nama ni Yakin. Lepas tu last name ni Hamid. Yakin bin Hamid kan. Saya letak Yakin Hamid last name. Lepas tu type ni my card. Lepas tu ID nombor ni nombor IC. Relationship ni bapa tulis. Lepas tu update account bank, tekan update. Okey, kalau nak update lah. Kalau nak update account bank. Tapi yang ni kena request OTP dulu. Dia akan hantar kepada nombor Tonwa tu. Kalau yang ni, dia kekalkan nombor lama. Okey. Jadi kena request OTP dulu. Kalau nak update account bank. Tapi caranya macam tu lah. Tekan update, lepas tu request OTP. Lepas tu ikut saja arahan dia. Update account bank, bank account number ni letak account bank number. Lepas tu bank ni contohnya CMB ke kan. CMB, Maybank. Itulah. Bank account holder name ni siapa pemilik account bank tu. Okey, lepas dah settle semua kan, tekan save. Selepas kita dah update beneficiary, selepas kita update account bank, tekan save last kali. Jangan tak tekan pula. Kalau kita tak tekan save, kiranya data yang kita buat tadi tak jadilah. Selepas kita dah settle semua, pastikan last kali tekan save. Okey, lepas tu close macam biasa.